Alamak, dia datang lagi. Megabot, Mechanized cepat. Dengan kotak-kotak buruk ni. Mechanized lah. Megabot, Mechanized. Tembak betul. Aku tengah cubalah ni. Tak kena. Tak kena kau, tapi kena aku. Tembak! Berjaya! Cepat! Kita dah lambat ni! Aku belum gosok gigi lagi. Robot mana perlu gosok gigi? Cepat, Mechanized! Kenapalah aku kena dengar cakap kau ni? Sebab aku bos kau. Mechaboy, Mechanized! Mechaboy! Okey, bergerak! Pergi dulu, Abah, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan merayau lepas sekolah. Balik cepat. Baik, Umi. Kuih. Kalipat panas. Lajunya, Mak Tu. Singgahlah dulu. Saya dah lambat ni, Makcik. Esok. Ambillah kalipat ni. Makcik belanja. Mana? Terima kasih, Makcik. Oi, tak juga. Sibuklah kau. Oi. Hayya, Mato. Bawa basikal tengok depan. Maaf, Uncle Abeng. Mato. Terima kasih tolong Uncle kemas kedai semalam. Sama-sama, Uncle. Jumpa lagi. Terima kasih je. Bayaran tak ada ke? Apa kau ni? Kita tolong ikhlas lah. Ikhlas. Tapi kalau ada bayaran, lagi ikhlas. Nah bayaran kau. Sedapnya karipap ni. Oi. Kalau upah karipap, aku tak kisah tolong orang tiap-tiap hari. Kan. Nanti aku bagi kau rasa. Kenapa kau ni? Jangan depan tu. Alamak. Cepat cari jalan pintas. Arahan diterima. Penakut kuat. Kau nak bawa aku ke mana ni? Oi, dinding tu. Woi, jangan tinggi sangat.
basah-basah baju aku. Tak apa. Yang penting sampai sekolah awal kan? Apa tu? Awal ni. Pian! Wah, semakin canggih nak kau bawa ni. Pinjam boleh? Kau ni tak habis-habis nak pinjam. Kerja matematik kau dah siap? Dah. Ayah aku upah 2 profesor pakar buat aku. Memang mencabar soalan tu semalam. I conquer. Sampai macam tu sekali? Amat tu. Robot jahat dikesan. Apa? Pagi-pagi lagi dia buat kacau? Jomlah. Apa lagi? Pian, kalau cikgu tanya, kata aku pergi tandas. Aku nak ikut. Wah, boleh nak make up board. Sekali-sekala. Mesti best punya jadi surfboard. Yelah. Aduh, macam mana kau bawa basikal ni? Mana aku tahu? Tiba-tiba licin tadi. Korang okey tak? Okey aku, Gobi. Apa jadi kat Uncle? Ayah, ini semua kerja robot jahat, Ma. Pagi-pagi lagi Uncle nampak dia sembur salji sini, salji sana. Lu tengok. Buat kacau betul robot tu. Ayo, relax lah, Beng. Tak perlu risau. Salji pun ada bagus juga. Mau aiskrim? Cepat lagi Uncle Gobi. Bisnes. Tak apa, Uncle. Kita orang akan cairkan ais ni. Tak payah kisah pasal kita orang. Pergi cari robot jahat tu sebelum ramai lagi orang kenal lo. Tapi jalan ni licin amat tu. Bahaya. Tak ada masalah. Siap pun. Megabot, mechanize! Baik. Megabot, mechanize! Okey, jom! Wait. Bayar dululah. Nah, keep the chase, Uncle. Jom. Pian? Apa tu? Datang sini cepat. Kenapa dengan kau ni? Ada orang nak cuba masuk rumah aku, Amat tu. Kau seorang je ke? Mana yang lain? Aku dah suruh dia semua balik. Siapa tu? Mana phone aku? Pian! Jom Megabot! Pergi mana pula ni? Aku baru nak main game. Cepat! Megabot, mechanize! Pian! Oh, Pian! Perlu ke mechanize jadi payung? Sama je fungsinya. Macam tak ada orang je. Tak ada orang jawab lah. Kita kena masuk. Oh, kau nak menceroboh masuk? Amat tu budak baik akan jadi budak jahat. Wah! Amat tu! Apa yang kau buat ni, Amat tu? Turunkan aku! Aduh, pening kepala aku.
Makcik Biba! Tolong! Cepat Matu! Korang tolong Makcik Biba. Rubika, masukkan data pengesan. Mana kau? Mana kau? Hah? Tu dia ninja merah! Jangan lari! Mechabot, Mechanize! Aku nampak mana kau pergi. Kau tak boleh lari. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Tak ada apa pun. Kuat. Masuk. Masuk dalam air pancur ni? Kau gila ke? Ish, kau ni. Apa asal dia masuk? Kau tahu kan? Aku mana tu benang? Itu takkan pukul lali je lah. Ish, takutlah. Kau tidur? Bangun Mecha. Mechabot, Mechanize. Apa kau nak buat dengan tayar bunuh tu? Seronok dapat benang kat sini. Kuat. Oh, mari aku tunjukkan apa erti keseronokan. Tolong! Tahan sikit Mecha! Seronok. Inikah dia gerangan artis-artis berbakatku. Siapa awak ni? Jangan cakap dengan orang tak dikenali. Nama awak siapa? Tinggal kat mana? Korang akan tinggal bersamaku. Jauh-jauh dari dia! Robot apa pula ni, Rubika? Itulah Pentaso. Robot pencuri hasil seni berharga. Bukan sahaja pencuri, malah penculik. Dari sini, lukiskan lebih banyak seni berharga. Jangan kau apa-apakan adik ni. Ada yang mau belagak hero. Rasakan ni! Mechabot, Mechanize! Mecha Experience! Sembunyi semua! Lari! Sini! Weh, apa sal kau caburkan diri ni? Apa? Kau nak ganti muka aku ke kalau rosak? Ish, Mechanize semula! Budak ni! Kau ingat kau seorang je boleh tembak? Keluarlah! Mari sini kau! Apa kata? Lepaskan dia! Siapa lagi? Kita kena kejar dia! Mechanize dengan dia, Abang Matu! Kau nak aku jadi kuda? Terima kasih, Dik.
Megabot, Mechanize! Wow, siap ada bunyi lagi. Ha, kejar dia Megabot. Tingginya! Tolong! Lepaskan dia. Tanduk dia Megabot. Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Ha! Aku siap ada senapan plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni! Tukul tentang! Kuasa duamu! Hehe, jap bro! Caput tangan aku ni! Saksikanlah Golden Gentar! Dapatkan figura Popoboy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Megabot, Mechanize! Aduh, sakitnya. Ish, biar betul marah ni. Aku mana berhenti menyanyi. Alah, kita berlakon je. Untuk umpan karut datang sini. Lagipun, dah ramai orang datang ni. Ha? Itu kau kata ramai? Ha? Kenapa saya ada dekat sini ya? Entah. Okeylah tu. Sedia Megabot? Mechanize! Jadi apa ni? Selamat datang semua ke pertandingan rap Kota Hilir. Ha, tepuk. Baiklah, saya ingin memperkenalkan juara bertahan Kota Hilir. Mula menyanyi rap sejak berumur 2 tahun. Inilah dia, Master P. Bagus. Lagi Megabot, lagi. Oi, gelilah. Dan pencabarnya mula menyanyi rap sejak umur 3 bulan. Tak lain tak bukan Baby Deep. Pertandingan rap Kota Hilir dimulakan sekarang. Hello, apa khabar? Wahai pencabar.
Dekat sini saya jual, terkenal sini, terkenal sana. Dan saya rasa suara awak taklah sedap mana. Weh, apa kau merepek? Ini Baby Deep, bukan adik-adik, tak gentar. Tak ada jual kerepek, ini Deep, the king of comeback. Tak sedap lah Baby Deep. Master P, balas. Jangan tak balas. Nasi tambah kicap. Kau menganyi ke bercakap? Ini pun tak sedap. Tiada irama. Kata-kata tiada makna. Boleh turun duduk sana. Hey, cakap elok-elok. Jangan nak mengetah. Ini mulut makan cecalok. Bukan batu bata. Orang kata becun, tapi main-main kata-kata. Amato, ada sesuatu menuju ke arah kita. Tak taruh kicap, tak taruh cecalok. Ini kan. Sungguhnya. Sekarang Mecha Bot. Jatuh ke perangkap. Baik. Apa semua ini? Berjaya. Siapa kau? Kenapa kau ada kat sini, ya? Dia asyik cakap Big Bobby aja. Kita panggil dia Big Bobby lah. Kesian. Tak ada siapa faham dia. Oh, aku tahu. Mecha Bot, mechanize! Mecha Radio! Mecha Bot, tolong terjemahkan. Jangan sakiti aku. Sakiti kau? Kau yang serang kita orang dulu? Tapi, korang sakiti Kenny. Monitor lama tu kau panggil dia Kenny. Iya, aku dah buat kawan dengan Kenny, Jimmy, Suzy dan Siti Ramlah. Tak betul dia ni Amato. Bahaya. Aku memang suka teknologi lama macam aku. Tapi kau ni robot. Macam mana kau boleh ada sekali dengan barang elektrik ni semua? Panjang ceritanya. Pendek kan? Cerita je lah. Sebenarnya, aku dicampak ke penjara angkasa oleh Tuhan aku sendiri. Katanya aku dikuno dan patut dibuang. Lepas aku terkandas di bumi, aku kesorangan. Tetapi, Itu macam... alangkah terkejutnya aku bila ada insan bernama Tuan Oman yang masih menghargai teknologi lama seperti aku, Kenny, Jimmy, Suzy dan Siti Ramlah tu. Siti Ramlah ke? Siti Romlah. Kau ni... Satu hari nanti, aku nak jumpa dengan Tuan Oman. Dek, tak payah jumpa Tuan Aman. Anak ada pian ni pun ada dekat sini lah. Oh, anak Tuan Oman, Tuan aku juga. Kau dah jadi baik kan? Apa kata kau pasang game ni? Jangan, nanti aku... Sakit aku. Jaga-jaga korang! Kes kebakaran semakin menjadi-jadi. Bersama saya, dua saksi untuk kita mengetahui apa yang terjadi. Ya. Semalam kau habis terbakau. Meja terbakau. Hutan paya bakau pun terbakau. Di kolam renang ni pun terbakau. Tapi pakcik, ini bukan kolam renang. Ini kolam hiasan. Oh, ya ke? Tapi, sebelum teruk merebak, ada pembantu yang tolong padamkan kebakaran ni semua. Hah? Pembantu? Apa maksud kamu? Hah? Mikrofon terbakar! Api! Dia kat situ je lah. Kolam betul
Oh, tu! Ambil pemadam api Abang tu! Pemadam api pun terbakar. Kenapa cepat sangat merebak ni? Ish, tak boleh jadi ni. Megabot, Mechanize! Megadam! Tembak sampai padam! Ish, kau pui-pui apa? Mana nak padam macam tu? Ikut aku, Pian. Pakcik, semut penaik dengan cuka dekat mana ya? Situ Mara. Belakang. Baris kedua. Terima kasih. Alamak, api semakin merebak. Megabot, buka mulut kau. Pian, masukkan semut penaik. Tembak apa tu? Dah keluar. Tembak. Wah, cahayalah Mak. Sedia. On your mark. Get set. Elah, lari macam siput. Macam mana nak menang? Relax. Pengetua kata boleh guna kelebihan kan? Megabot, Mechanize! Woi, apa pula ni? Aku tak nak geng korang lah. Mega Share! Pergi Megabot! Benarlah. Aku nak duduk dulu. Perlahan Din. Wah, canggihnya! Aku bukan tak ada barang ni. Barang canggih tapi skill ke laut. Go, go, go! Cepat, Dip! Tak strong, weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi, kenalah pakai straw. Wow. Tak strong, weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong, weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra! Tak strong, weh. Pakai pet techno breaker lah. Baru strong, weh. Monster Galaxy Card Pet Techno Breaker. Ada Bobo Boy Gentar, Bobo Boy Gentar dan Bobo Boy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pet Techno Breaker. Barulah strong, weh. Senang saja. Mechanize dengan kau ni. Idea yang bernas. Megabot, Mechanize! Baik. Aduh. Mega Rocket! Laju dia! Yo, mana ada trek ke atas, weh? Tadi ke laut, ini ke langit. Tunggu Megabot! Baik, pegang kuat-kuat. Apa ni? Tolong aku bantu! Terima kasih, Pian. Megabot, Mechanize! Mega Card!
marah. Sikit lagi. Namato! Mechabot, Mechanize! Mechamato, Spring Mode! Gerangan siapa yang menceroboh kediaman Beta? Ayuh, rumah ni ada tuan rumah. Siapa benarkan kamu semua makan santapan Beta? Kau! Maafkan kami, Cik. Encik, kau panggil Beta? Nama Beta adalah King Boxer, Raja Susunan Blok dan pemerintah dunia blok yang agung. Betul ke, Rubika? Betul. Robot pesalah King Boxer dikesan. Kau, Rubika? Kau kurungkan Beta dalam penjara virtual yang sempit selama 100 tahun. Hah? 100 tahun? Apa dia buat? King Boxer ditangkap kerana menukarkan satu planet menjadi blok. Dia gila tanah, gila blok dan gila kuasa. Diamlah kau, Rubika. Aduh, sakitnya. Kau makan lagi makanan Beta? Mechabot, Mechanize! Baik! Mecha Laser! Tembak! Apa? Tembakan laser jadi blok? Itu saja yang kau mampu? Tangan Beta boleh tukarkan apa saja menjadi blok. Mechabot! Dek Mechabot, kau dah jadi blok macam monyet tadi. Apa? Aku dah jadi monyet? Tidak! Dek, bukan jadi monyet. Jadi blok lah. Hah? Jadi blok. Hah? Jadi blok? Tidak! Marilah semua sertai dunia blok Beta. Jangan kena sentuh dengan tangan dia. Garis! Mechabot, Mechanize! Mecha! Kenapa kita tak boleh bergabung? Sebab Mechabot dah jadi blok. Mechanize dengan ni, Mechabot! Baik! Mecha Blood Sword! Oh, genius! Kan? Berani kau gunakan blok untuk serang Beta? Tukarkan balik Mechabot jadi normal. Jangan harap! Wah! Lari! Kata nak lawan Mechabot, jangan lawan! Wah! Hebat betul tu bukan dia. Rocket Fish ni antara robot paling ganas kat penjara angkasa. Yeay! Mana korang nak lari? Mari sini aku lumat-lumatkan korang. Kita kena serang balas Mechabot. Kena cepat. Dengan penyedai baju ni, tak ganas betul. Ish, kau ni tak ada imajinasi. Mechabot, Mechanize! Oh, menarik.
Rapid Blaster! Mari sini aku lumat-lumatkan kau. Tembak! Itu je korang mampu. Macam nyamuk gigit je. Nyamuk kau kata? Ha, nah! Apa ni? Cayalah! Kan! Ha, signal dia dah semakin kuat. Ha, sini! Huh? Kucing? Amatu, itu dia. Ha, oi, samurai, bersedia untuk ditangkap. Kuatnya, dia balik macam bola je. Mana dia pergi? Weh, jangan lari! Laju betul dia ni. Ish, tak boleh jadi ni. Mechabot, Mechanize! Baik. Mecha Jumper! Alamak, dia dah lari ke pusat bandar. Tepi! Tepi! Lori aku! Robot apa tu? Weh, ambil gambar cepat. Seramnya robot tu. Apakah? Kita kena tangkap dia cepat sebelum dia cedera ke orang ramai. Tak boleh ni, Amatu. Dia kuat sangat. Kita tak ada pilihan lain. Berhenti, samurai! Kau berani nak lawan dengan aku? Okey. Bawa bertenang, Cik Samurai. Sebelum kau buat apa-apa, aku ada cadangan untuk kau. Apa cadangan kau? Kat sini bukan tempat yang sesuai untuk bertarung. Apa kata kita lawan dekat tempat lain? Baiklah. Kita berlawan di arena penjara angkasa. Ha? Arena penjara angkasa? Ya. Jumpa di sana petang ni semasa matahari terbenam. Nasib baik diterima cadangan aku. Kalau tak, orang-orang kat sini tentu dalam bahaya. Weh, berani betul kau ajak dia lawan. Dia tu terlalu kuat untuk kita. Jangan risau. Mesti ada cara nak kalahkan dia. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku. Tembak kau! Berhenti, Adudu. Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Boboiboy Genta. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Ha! Aku siap ada senapang blaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni. Tukul Genta. Kuasa duamu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Gauntlet Genta. Dapatkan figura Boboiboy Genta dan Adudu kini di pasaran.